Assalamualaikum guys, aku baru settle custom declaration apa semua. So sekarang ni aku nak pergi money changer guys. Korang keluar je daripada border. So korang akan jumpa MJ Money Exchange. Korang kena lepas sikit, belok kanan. So aku tak ada keluar duit, tukar duit lagi guys. Orang kata tukar duit dekat Danone ni lebih jimat guys. So kita try lah, tengok rate dia berapa guys. Okay guys, baru settle tukar duit baht guys. Tadi kita tukar dulu lah guys, dalam RM1,400. So RM1,400 dia punya rate hari ni guys. Yang kita orang pergi ni dalam RM1 dalam 7.52 baht. So tadi tukar dapat dalam 10,528 baht. Macam tu lah guys, tak silap. 1,520. Macam tu lah guys. Dia memang dekat je guys dengan border guys. Korang keluar je, nanti korang belok kanan, nanti korang akan jumpa dekat area hotel guys. Dekat area hotel guys. MJ Money Exchange guys. Okay guys, sekarang kita nak cari makan guys. Kita jumpa kat kedai makan pula guys.